Apa khabar semua? Kali ini saya bersama dengan dua orang murid yang baru-baru ini telah menerima anugerah olahragawan dan olahragawati Sekolah Kebangsaan Setia Alam pada tahun 2023. Kejohanan sukan kali ke-10 yang telah berlangsung pada 9 Disember yang lalu dan mereka berjaya meraih banyak pingat emas. Jom kita ikuti temu bual ini. Bersama-sama saya sekarang ialah olahragawan 2023 iaitu Shin Firas bin Syaiful Amir. Shin Firas, boleh kamu ceritakan tentang latar belakang kamu? Nama saya Shin Firas bin Syaiful Amir. Saya berumur 12 tahun. Saya dilahirkan pada 1 Januari 2011. Saya mempunyai bilangan 3 adik-beradik. Saya merupakan anak yang kedua. Tempat lahir saya di Alustar, Kedah. Dan sekarang saya tinggal di Setia Alam. Hobi saya ialah untuk bermain badminton bersama rakan saya, Fatih Al-Firdausi. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi menteri sukan. Boleh kamu nyatakan kejayaan dalam sukan tahunan 2023? Saya telah dinobatkan sebagai olahragawan tahun ini kerana telah memenangi tempat pertama dalam lompat tinggi, lontar peluru 4x200 dan 4x100 lumba lari. Apakah perasaan Shin Firas apabila diumumkan sebagai olahragawan? Saya berasa bangga kerana dapat mengharumkan nama rumah sukan. Boleh Shin Firas kongsikan cabaran yang Shin Firas lalui sepanjang pelibatan dalam sukan 2023? Antara cabarannya, saya mempunyai pelbagai saingan daripada murid-murid yang hebat dalam sukan, dan pada mulanya saya tidak Boleh kongsikan cabaran Shin Firas sepanjang pelibatan dalam sukan 2023? Saya mempunyai persaingan yang sengit daripada rakan-rakan saya. Terima kasih Shin Firas kerana sudi ditemu ramah. Bersama-sama saya sekarang ialah olahragawati SK Setia Alam 2023 iaitu Khaira Zalia Hani binti Muhammad Munawar. Boleh ceritakan tentang latar belakang kamu? Nama saya Khaira Zalia Hani binti Muhammad Munawar. Saya berumur 12 tahun. Saya lahir pada 10 Januari 2011. Saya ada 4 adik-beradik dan saya anak kedua. Saya lahir di Hospital Kuala Lumpur dan tinggal di Setia Alam. Hobi saya adalah bersukan dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurulatih. Apakah kejayaan anda dalam sukan tahunan 2023? Saya telah dinobatkan sebagai olahragawati 2023 Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Saya juga telah mendapat johan dalam acara lompat jauh dan acara 100 meter tahun 6. Saya juga telah mendapat naib johan dalam acara 4x100 dan 4x200 lompat tahun 6. Apa perasaan anda apabila diumumkan sebagai olahragawati SK Setia Alam pada tahun 2023? Saya berasa gembira dengan terkejut sebab tak sangka yang saya dapat. Boleh kongsikan cabaran anda sepanjang pelibatan dalam sukan 2023 ini? Cabaran saya adalah untuk menang sebab saingan saya sangat sengit. Kawan-kawan saya semua hebat-hebat. Terima kasih Khaira kerana sudi ditemu ramah. Semoga kejayaan mereka akan berinspirasi kepada kita semua. Itu sahaja dari saya, Fatih Al-Firdausi dan Muhammad Hafizan melaporkan untuk channel TV PSS SK Setia Alam. Cak nak hebat, SKSA hebat.